Korang ingat tak tali pinggang koyak rabak yang bela istilah reveal yang YB Said Saddiq pakai tu? Okey, kurang. Ni tali pinggang saya Sadi. Dan korang ingat tak satu Malaysia semua orang mendoakan, cakap bila nak kahwin, jadi ke tak jadi ni, ada ke tak ada ni, real ke tak real ni, semua orang ingat tak? Tapi saya nak tanya juga, semua orang ingat tak yang sebenarnya 19 dan 20 hari bulan ni adalah pendengaran rayuan kes YB Said Saddiq di Mahkamah Rayuan. Saya yakin ramai yang lupa dan saya yakin ramai juga yang tak tahu. 19 dan 20 hari bulan ni jam 9 pagi di Istana Kehakiman Putrajaya, rayuan kes YB Said Saddiq akan didengari di situ. Dan ada 4 pertuduhan yang mengatakan dia ni bersubahat untuk pecah amanah, pengumpulan wang haram dan sebagainya, yang secara logik akalnya kita tengok orang yang pakai tali pinggang koyak rabak tadi ni, tak mungkinlah orang macam ni buat kerja-kerja yang tak betul.